Shalom dan salam sejahtera kepada seluruh jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pihak gereja ingin memaklumkan jadual pelayanan bagi minggu ini dan minggu hadapan. Mohon kerjasama semua jemaat untuk memberikan tumpuan ke skrin di hadapan. Lawatan pelayanan PPP KBEM Ranggu pada 10 Julai 2026. Kebaktian Kekal Gunung Murut akan diadakan pada 17 hingga 19 Julai 2026 bertempat di Bakelalan. Kebaktian Misi dan Penginjilan pada tarikh 25 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Dewan Suara Limbang. Jadual kebaktian pelayanan kaum bapa yang diadakan pada setiap hari Ahad pada jam 2 petang. Jadual kebaktian pelayanan kaum wanita yang diadakan pada setiap hari Ahad pada jam 2 petang. Jadual pelayanan pemuda-pemudi yang diadakan pada setiap hari Jumaat pada jam 7.30 malam. Berikut adalah jadual kebaktian konsil yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 7 malam. Jadual kebaktian doa umum pada setiap hari Rabu jam 7.30 malam. Terima kasih untuk perhatian semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa anda minggu hadapan.